Baru-baru ini, pelakon Amirah Rosli menafikan dirinya hamil susulan berlaku pendarahan kerana mengangkat barangan berat. Amirah atau nama sebenarnya Nur Amirah Izzati Rosli menjelaskan kejadian itu berlaku disebabkan masalah tidak seimbangan hormon yang dialami. Dimaklumkan, kejadian itu berlaku beberapa hari selepas suaminya, Ahmad Bahrain, bertolak dalam misi kayuhan ke Tanah Suci. Beliau mengatakan, apabila berjumpa dengan doktor, dirinya dimaklumkan keadaan pendarahan memang tidak serius dan doktor sendiri menegaskan ia tiada kaitan dengan kehamilan yang aktif. Menurut Amirah, doktor tidak dapat memberi jawapan pasti, tetapi dirinya bersyukur kerana perkara itu bukan sesuatu yang serius. Dalam pada itu, Amirah Rosli dan Nora Danish menjadi duta untuk koleksi terbaru di Majlis Pelancaran Koleksi Terbaru Amber Oasis Abaya. Amirah berkata dirinya tidak membuat sebarang pemeriksaan susulan kerana pendarahan tidak lagi berlaku selepas pengambilan ubat. Sementara itu, ibu kepada sepasang cahaya mata itu turut berkongsi keadaan kesihatannya kepada suami, namun tidak terlalu terperinci kerana tidak mahu mengganggu fikiran suaminya yang sedang bergerak ke Tanah Suci. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan Amirah sentiasa sihat dan dalam keadaan baik.